berkenaan dengan bajet belanjawan ni yang lebih memfokuskan kepada isu pesawah. Kat sini ada perkara yang agak melucukan ataupun agak samar. Kita tak faham daripada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat PMX, bila mana beliau menyatakan bahawa subsidi pertanian adalah yang tertinggi sebanyak 2.62 bilion untuk pesawah pada tahun 2026. Dekat situ ruang itu adalah ibaratnya seperti macam blanket kosong yang dia umumkan, sebab dia tak betul-betul jelas dekat mana agihan sumber ini pi. Sebab kalau tengok pada bajet 2025, PMX umumkan bahawa untuk kesejahteraan pesawah dan nelayan, tapi blanketnya dalam blanket yang sama, iaitu disebutkan kata pesawah dan nelayan, jumlahnya adalah 2.78 bilion. Ini bila seakannya diasingkan, macam tinggi sangat pula untuk pesawah, iaitu subsidi pertanian tertinggi 2.6 bilion untuk pesawah tahun 2026. Nelayan pun disebut pada jumlah yang tinggi. Baguslah bila kita dengar angka-angka yang besar ni. Cuma adalah benda yang menghairankan, sebab perkara yang diumumkan untuk bajet 2025 kenaan dengan subsidi bantuan kepada pesawah itu dan ini dan sebagainya, yang jumlah pun yang dinyatakan cukup besar 2.78 bilion ini, tetapi diulang sebut perkara yang sama oleh PMX, iaitu subsidi pertanian 2.62 bilion dikatakan terbesar untuk bajet 2026 ni. Bermula tahun ini, kadar insentif pembajakan dan insentif racun dinaikkan masing-masing kepada RM160 dan RM300 sehektar semusim. Kerajaan juga memperkenalkan insentif penuaian padi RM50 sehektar semusim. Bermakna setiap pesawah menerima bantuan kira-kira RM4,300 sehektar. Item-item ataupun antara benda-benda yang dinyatakan dekat sini adalah insentif pembajakan daripada RM100 sedia ada ditambah RM60 menjadikan RM160, tambah dengan insentif penuaian yang disebut bahawa adalah insentif baru ni adalah RM50 per hektar. Tapi saya nak ingatkan bahawa kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Pertanian dah sebut perkara ni pada 11 Jun 2024. 11 Jun 2024, iaitu perkeliling menteri yang disebut 11 Jun 2024 sampai 2025, sampai lah ni mekanisme dan masih tak dilaksanakan. Benda ni yang ada hanyalah insentif pembajakan 100 yang dah berjalan punya lama sejak zaman Datuk Seri Shafri Cik lagi ni, zaman dulu lagi.